lebih ramai penulis, beberapa strategi yang kami gunakan. Utamanya pertama, kita pakai kempen media sosial. Kita gunakan dia adalah satu platform penghargaan. Artikel yang selesai disunting akan dipaparkan di dalam web wadah ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat datang ke rancangan kita hari ini di mana kita akan membincangkan topik yang sangat menarik dan relevan iaitu wadah ICT sebagai platform dunia ICT. Bersama saya hari ini ialah seorang tetamu teristimewa, Dr. Hafizah Suzana, pengerusi merangkap ketua editor bagi wadah ICT. Selamat datang Dr. Suzana. Terima kasih kerana menjemput saya, Dr. Nora. Saya sangat teruja untuk berkongsi pandangan mengenai topik ini. Baiklah, Dr. Zainab. Sebagai seorang yang menerajui wadah ICT, bolehkah Doktor terangkan apakah wadah ICT dan bagaimana wadah ICT menjadi satu platform perkongsian maklumat? Okey, baik. Wadah ICT ni adalah satu platform yang sangat efektif untuk menghubungkan penulis dengan pembaca yang berminat tentang teknologi maklumat. Okey, platform seperti ini akan membolehkan perkongsian pengetahuan. Penulis boleh berkongsi pengalaman, panduan dan analisa teknologi terkini melalui artikel. Yang kedua, kita cipta penulis, komuniti penulis dan pembaca. Sebab wadah ICT ni boleh menjadi tempat pertemuan antara penulis dan pembaca yang berminat tentang IT. So seterusnya kita akan, dia adalah satu platform penghargaan. Artikel yang selesai disunting akan dipaparkan di dalam web wadah ni dan akan boleh dimasukkan dalam penerbitan IREP di dalam repositori UKM dan akan dikira sebagai inovasi anda. Menarik sekali. Bagaimana pula dengan usaha untuk menjemput lebih ramai penulis? Apakah strategi yang berkesan? Okay, dalam usaha kami untuk menjemput lebih ramai penulis, beberapa strategi yang kami gunakan. Utamanya pertama, kita pakai kempen media sosial. Kita gunakan platform media sosial untuk mengiklankan peluang penulis di dalam wadah ICT. Ini boleh menarik perhatian penulis yang berminat tentang teknologi. Yang kedua, kita buat program pengiktirafan, kita berikan penghargaan kepada penulis yang menghasilkan artikel ini. Yang ketiga, kita sediakan latihan dan panduan, kita sediakan bengkel untuk penulis-penulis baru menghasilkan artikel yang berkaitan dengan IT. Yang penting kita harap platform ini sentiasa relevan dan dapat menawarkan insentif yang lebih menarik. Betul tu. Saya pasti ramai di luar sana yang ingin mencuba tetapi mungkin risau tentang keperluan teknikal seperti saya atau format penulisan. Apa nasihat doktor untuk penulis baru yang ingin mencuba? Okay, baik. Saya pun nak try juga. Okey, insyaAllah. Okey, baik. Untuk penulis baru, penulis baru boleh mulakan dengan topik yang anda minat. Pilih topik IT yang anda betul-betul faham dan minat. Ia akan memudahkan proses penulisan anda. So yang kedua, ikut garis panduan di platform kami. Kami menyediakan garis panduan dan tuan-tuan anda boleh rujuk kepada laman web ICT. Yang ketiga, pilih kategori. Pilih kategori pembaca boleh mencari maklumat yang berguna. Jadi pastikan artikel anda padat dengan fakta dan analisis yang relevan. Yang keempat, kita boleh beri maklum balas. Jangan takut untuk menerima komen atau kritikan. Ia akan membantu anda berkembang sebagai seorang penulis. Paling penting, cuba. Banyak platform yang mesra pengguna yang menyediakan sokongan untuk penulis baru. Terima kasih Dr. Suzana. Sebagai penutup, bolehkah doktor berkongsi harapan doktor terhadap perkembangan platform seperti ini di masa hadapan? Okey, harapan saya adalah untuk melihat lebih banyak penulis berkongsi kepakaran mereka melalui web wadah ICT ni. So, web ini juga bukan sahaja dapat membantu komuniti IT tetapi dapat juga memupuk budaya penulisan dan pembelajaran sepanjang hayat. Dengan teknologi yang semakin maju, saya yakin platform seperti ini akan menjadi lebih inklusif dan berdaya saing. Terima kasih banyak Dr. Suzana atas perkongsian yang sangat bernas. Saya pasti ramai penonton kita terinspirasi. Saya juga untuk mula menulis atau menggunakan web wadah ICT dengan lebih aktif. Sekian saja podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami dalam episod seterusnya. Hingga berjumpa lagi. Kuasa Digital Impact Global. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Dr. Suzana. Sama-sama.